Hang tak ada dosa? Tak ada kata. Zaman Nabi Musa ni. Tak ada. Hadis sahih. Riwayat Bukhari kata silap. Nabi Musa jadi semangat dengar ni. Bagus juga. Dalam banyak-banyak ada juga tak ada dosa. Kita ni kena ada satu sifat lain lagi, suka bertaubat. Taubat. Ustaz minta maaf, Ustaz salah cakap sini ni, kita ni memang orang tak ada dosa. Allah kata tak ada dosa bukan. Semua orang ada pendosa, kita tak ada dosa ni pelik benar. Dalam sejarah orang bertaubat ni tak ada dosa ni tak ramai tuan-tuan. Dalam kitab Tawwabin, kisah yang disebut oleh Az-Zahabi, kata silap. Zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Musa, kaum Bani Israel ni pergi temu dia. Rayak kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, kita ni kemarau panjang, tak hujan. Kalau boleh turun doa lah. Biar turun hujan kat kita. Nabi Musa kata, jom kita pakat pergi semua ke satu bukit, kita pakat doa sana. Mereka pun berjalan dengan Nabi Musa. Pergi sapa setengah, Nabi Musa paling. Gini lah tu dia. Siapa-siapa ada dosa-dosa besar tu, balik lah. Separuh lebih balik. Banyaknya dosa. Pergi pula. Tengah jalan ni, lama dah. Nabi Musa kata, ginilah. Siapa-siapa ada dosa, besar kecil ke, tak kecil pun, balik lah. Balik semua. Zaman Nabi Musa. Tiba-tiba ada seorang je tak balik. Ikut. Nabi Musa tengok, pelik hang tak balik. Orang lain pakat balik habis ni. Hang tak ada dosa? Tak ada kata. Zaman Nabi Musa ni. Tak ada. Hadis sahih. Riwayat Bukhari kata silap. Nabi Musa jadi semangat dengar ni. Bagus juga. Dalam banyak-banyak ada juga tak ada dosa. Duduk. Buat. Nabi Musa tanya, hang nama apa? Ada dua riwayat. Riwayat pertama kata namanya Barhun. Beraha. Riwayat kedua kata namanya Barkhun dengan kha titik. Biasanya ada tashif. Tashif ni maknanya kadang-kadang tertitik, kadang-kadang terlupa titik. Biasalah tu harap tulis. Jadi ada kata Barhun, ada kata Barkhun. Nabi Musa pun tanya, ya Barkhun, memang kamu tak ada dosa? Tak ada kata. Kenapa macam tu? Dia kata, saya ni pernah berjalan ni, lepas tu saya tengok sebuah rumah, pintu depan tu terbuka. Depan pintu tu ada macam bilik saling lah, macam bilik mandi ke bilik saling. Jadi dia letak kain je, tak ada tu. Ni cerita berapa ribu tahun. Jadi saya tengoklah seorang perempuan di belakang kain tu, bayangan dia. Dia buang baju, dia masuk baju tu. Saya tengok macam tu. Allah, saya rasa itu satu kesalahan yang besar. Saya pun ambil satu benda tajam, saya butakan mata saya. Jangan buat, tuan-tuan dengar je. Kau buat. Saya pula mari ajaran baru pula. Dia kata ni kena pula, kena samang pula saya pula. Ini sejarah. Kata Nabi Musa, kalau begitu Barhun, jom kita doa. Allah pasti terima doa. Angkat tangan doa tu je. Sejarah. Jadi kita kena bertaubat.